Perisai yang bakar tu dah. Ni. Okay. Okay. Hai guys. Apa khabar semua? Yang ni adalah Maggi Pedas Gila Challenge. Macam yang korang tengok tadi tu, tak dapat cari perisai lain. Ada perisai ayam bakar je. Aduh. Tapi tak apa. Tetap Maggi Pedas Gila juga. Yeah, betul. Ni tak buka lagi, kita orang tak buat lagi. Dia punya campur perencah apa, letak dia punya air panas lagi apa semua. So, okay, jom. Aku buka. Ya. Separuh je. Itulah mak. Dia ada dia punya Dia punya garpu ni. Lepas tu ada perencah-perencah dia. Perencah. Dia cakap minyak. Bukan minyak. Yang ni lah, perencah yang serbuk ni, yang pedas gila tu. Tapi tak tahu, aku tengok macam ni lah. Isi berapa banyak kan? Oh, ni ada line dia. Line tu. Okay, ni video ni kita orang accept. Aku lah accept challenge yang aku paksa wife aku untuk makan sekali. Maggi Pedas Gila Challenge yang Nasir Haris baru buat hari tu, 2 ke 3 hari lepas. Ramai yang komen dekat aku punya gambar hari tu. Aku pun tak tengok video time tu. Lepas tu tengok lah, dia mention nama aku punya. So nanti lepas habis aku makan yang ni, nanti aku akan nominate nama siapa. Okay, dekat sini kita orang ada macam challenge yang diorang buat tu. Ada ready air. Tengok siapa minum dulu air ni. Cuba mana suka diorang. Awak kuat makan pedas tak? Kuat makan pedas, tapi tak tahu lah boleh tahan ke tak pedas ni. Dulu pernah makan ramen kan? Kita pernah makan ramen. Aku pernah makan ramen yang samyang kan. Aku tak tahan. Yang tu aku makan satu sudu, lepas tu aku bagi. Bagi dia habiskan. Dulu kuat makan pedas lah orang Melaka kan. Tapi sekarang tak tahulah sebab ni suka anak dah kurang gila makan pedas. Tak sabar. Sayang. Sikit lagi. Iman tak boleh makan. Syarat dia, kita tak boleh cut scene kita makan tu sampai habis kita makan. Itu syarat dia. Nanti macam cut scene tu nanti orang ingat kita tipu lah. Dah habis tu kena tunjuk. And siapa minum air dulu, dia kalah. Okay, kita orang sambung scene ni lepas Maggi ni dah kembang. Nanti kita orang tunjuk. Okay, kita orang dah habis drain water dia, dah keluarkan air dia. Koyak ni berasap lagi. Okay, sekarang ni kita orang kena letak perencah dia. Okay, kita tuang dua-dua sekali. Sabar cik. Sabar cik, tak boleh makan. Kita letak semua Okay, kacau Ya ke tak? Ini pula. Ya ke dah berikan lincah tadi? Ya. Okay, ni pula. Ni tak susu tu siap buka cucuk straw. Yelah, Tak saya boleh, pegang tak anak boleh. kan. Susah nanti kan kalau saya tiba nak minum tu tak tahan. Orang Melaka minum tu. Elah, kecoh lah. Tak semua orang Melaka makan pedas. Oh, ni tak. Ni nak ngilat lah tu. Ya Allah, kena makan pedas. Balik kan ada? Balik pula. Balik ni kat rumah Cubit dia kat bawah. Okay. Malam kan ada appointment kat toilet. Okay, kau ni pula. Dia beria kau lah. Lepas kan dia pergi toilet dulu. Dia dah kot berak. Colour dia tak se-oren yang samyang tu. Oi, apa ni kentut Iman? Colour dia tak se-oren samyang tu. Harap-harap tak sepedas tu lah. Nampak colour dia. Oren tapi tak se-oren yang samyang tu lah. Nak buka dulu ke? Buka lah. Okay, buka dulu. Tak dulu. Dah harga lah. Kan, lama pula video ni. Haus pula. Okay, baca doa dulu. Ni pengadil kan? Pengadil. Pengadil kecil. Pengadil kecil. Okay. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dah start dah ke? Okay,
Kita start sama-sama lah. Saya orang ingat sendiri boleh dapat iman ni. Okay, Maggi pedas gila challenge. Dah go lah. Okay, mula. Kan. Sedap. Sedap. Pedas juga. Iman tengok. Macam nak seduh lah. Seduh. Okay. Pedas juga lah. Tapi not bad lah. Mana ada pedas tu. Weh, jatuh. So dia kena habiskan Kena habiskan semua. Saya nasi pegang mana? Kalau tidak sekejap aku settle ni. Ui, belagak. Iman ni, kalau korang nak tahu, dia tak boleh kalau kita orang tak pegang. Jadi kalau kita orang nangis. kalau kita orang letak bawah, dia nangis. Kalau dia tidur tak apa. Baju basah insap. Dah. Tapi Bibir dah macam Angelina Jolie tu. Tapi yang samyang tu lagi pedas lah. Samyang tu tak boleh makan langsung. Saya tak boleh makan. Saya relax lah. Agak lah ni. Tapi honestly lah, sekarang saya dah kurang pedas. Dulu, gila kot. Man, tak sikit. Ui, kalau macam ni pedas dia untuk ayam bakar. Kalau yang tom yum ni macam mana pula Hari tu nasi makan perisa apa? Ayam. Ayam bakar ni lah. Yang saya pun makan tom yum. Kalau saya pun tak makan pedas. Kesian. Lady Helio dia. So awak nak cerita apa-apa tak? Sambil kita cakap ni. Kita makan ni. Cerita apa pengalaman pasal makan pedas tu? Oh. Dulu saya makan Maggi mesti Maggi pedas. And relax je. Saya akan makan cili padi dalam berbelas batang lah. Tu dulu lah time sekolah rendah. Sampai masuk hospital kan? Yes, kena masuk ward 2 minggu. Sampai dia kena masuk hospital. Dia makan banyak sangat cili api. Lepas daripada tu terus stop lah. Tak boleh makan pedas lagi dah. Doktor pun marah. So bahaya sebenarnya makan pedas banyak ni. Boleh kena buasir kot. Buasir. Adik kat bawah tu keluar. Adik betul. Jangan buat lah orang makan pedas lah. Tiba-tiba pedas gila macam ni kan? Meliliu sih. Bibir kita dapat free lipstick. Yeah. Seksi kan. Ni tak boleh cium Iman. Gila cium Iman. Cuci pakai Dettol dulu cium anak. Tapi power lah. Tak minum air pun. Tapi kalau boleh nak minum lah. Tak nak pun. Tak pedas sangat. Enggak lagi. Lepas ni tolonglah beli tom yum. Tak apa-apa rasa. Tak pedas ni. Korang ada feeling tu tak bila makan pedas kan? Gaul kepala. Macam tu lah. Apa cakap? Gaul kepala. Gaul kepala bila makan pedas.
Cik belakang pula duduk dalam nama. Gila dia. Okay. Base. See? Kali ni sebab bukan Iman tau tak? Alhamdulillah. Apa dia? Kecap hari ni. Sebenarnya pedas juga ah. Ayam. Berpeluh-peluh. Ayam bakar pedas juga ah. So Iman rasa siapa menang? Papa menang kan? Tolonglah. Oi. Kejut dia. Iman kata tengok keadaan. Papa lah kalah. Kalah pula. Baduk. Macam mana rasa seafood? Dia ada 3 perasa tau. Satu yang ini lah, yang ayam bakar Satu lagi yang tengah-tengah pedas dia seafood. Yang paling pedas tom yum tu juga. Tu aku tak tahu lah. Dah lah. Minum air lah. Macam tak cukup je. Mestilah satu. Yelah, seorang satu lah cukup. Habis Dua-dua. Habis tanpa minum. Pedas-pedas lah tapi tak minum tak apa. Iman Tapi awak nak minum tadi awak kata? Dah, saya minum lah. Perlu dah. Okeylah, aku minum Yeay, Mama menang. Kan Iman? Pengadil kecil kata Mama menang. Kenapa susu? Diorang cakap susu ni boleh apa ni? Kurangkan rasa pedas dia. Entahlah, bila kita makan pedas, kita minum susu terus hilang rasa pedas tu. Sama pedas dia. So, siapa menang? Awak menang. Nah, minum. Iman kan? Mama menang. Kalau ikutkan permainan ni, siapa minum dulu, dia kalahan. So aku kalah. Kalau ikutkan permainan ni juga, boleh nominate kat siapa. Membok. Suka hati. Itulah. Terfikir juga. So, kita orang 2 lah. Kita orang 2 nominate Abang Bob. Abang Bob YP. Jahat. Modify motor makan Maggi kat bang. So, rasanya sampai sini kot video ni. Sebab kita orang dah complete. Dah makan, dah minum, dah tahu siapa menang. Menang. Jangan macam dah tahu siapa nak berenang. Dah tahu siapa pemenang. And then dah nominate siapa. So Abang Bob lepas ni Abang Bob hari tu Nasir nominate aku. And Sepul nominate Roka Rocky kan. Sorry lah aku tak boleh buat video dengan Roka Rocky. Aku buat video versus dengan isteri aku. Sampai sini kot video ni. Melekat gigi. Mestilah ada kata siapa ni. Dia tak tahan pedas dah tu nak beritahu Zek. Lepas bibir. Nampak bibir merah. Maaf lah, pakai lipstick lah. Lipstick original. Okay guys, sampai sini je video ni. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao! And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and get real high. And I feel the top of my lungs, what's going on? Tinggal ayam bakar je. Tak apalah, ni lah. Aduh, selek potong lah. Aku cari yang tom yum tu, tapi tak ada pula. Dia ada yang ayam bakar tu. So tak apa lah. Aku dengan wife aku try makan.